hari ni kita bersama dengan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kubah. Assalamualaikum Cikgu. Assalam. Apa khabar Cikgu? Cikgu sihat? Alhamdulillah, Takif. Okay. Cikgu, izinkan saya bertanya, Teruskan, Takif. apakah objektif utama Hari Keusahawanan ini Cikgu? Okey, sebenarnya kalau kita tengok macam-macam yang berlangsung hari ni kan. Tapi sebenarnya objektif utama ialah kita nak memberi ruang kepada semua, terutama anak murid dapat menghayati apa tu Hari Keusahawanan. Dan antaranya contohnya murid-murid yang membantu guru-guru berniaga, jadi mereka tahu bagaimana menguruskan perniagaan sekarang macam contoh di dalam sekolah. Walaupun secara kecil-kecilan, tetapi pengalaman ini akan dibawa sepanjang dalam kehidupan. Jadi objektif kita ialah untuk mengenalkan betapa pentingnya pengurusan kewangan, keusahawanan dalam kehidupan. Walaupun kita bukan bercita-cita untuk jadi usahawan, dan seterusnya apabila kita membuka karnival keusahawanan ini, kita memberi ruang juga kepada ibu bapa untuk mengenali sekolah dan sama-sama meningkatkan pengurusan program sekolah dengan memberi sokongan. Ibu pun jadi dengan dana yang kita kumpulkan di dalam karnival keusahawanan ini, dapatlah kita menaik taraf fasiliti di sekolah ini. Okay. Jadi tahniah jugalah kepada kamu bertiga kerana menjadi wartawan hari ini. Kamu juga mendapat pengalaman yang lebih hebat kan, walaupun dalam hujan, tapi tetap tetamu kita ramai, betul? Ya, Alhamdulillah. Tahniah semua. Terima kasih Cikgu atas penerangan sebentar tadi. Terima kasih. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Kenapakah program Hari Kantin ini diwujudkan Cikgu? Okey, Hari Kantin atau lebih dikenali sebagai Karnival Keusahawanan PSK Hubung merupakan salah satu platform co-curriculum untuk memberi pengalaman sebenar kepada murid-murid. Melalui program ini, murid-murid dapat mengaplikasikan kemahiran komunikasi, kepimpinan, kerjasama dan pengurusan aktiviti. Selain itu, dapat memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dengan komuniti setempat. Jadi dapat mengeratkan hubungan antara pihak sekolah, ibu bapa dan masyarakat. Terima kasih Cikgu atas penerangan sebentar tadi. Sama-sama. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Cikgu sihat? Baik, Alhamdulillah. Apakah objektif utama penganjuran Hari Kantin di sekolah ini? Okey, objektif utama Hari Usahawan Sekolah ataupun Hari Kantin Sekolah, yang pertama untuk memupuk semangat ciri-ciri usahawan di kalangan murid-murid sekolah kita dan juga guru-guru sekolah kita, dan kita nak memupuk kerjasama antara murid sekolah, guru-guru serta komuniti setempat lah di Kerubung ni. Terima kasih Cikgu atas penerangan sebentar tadi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay Cikgu, boleh saya tanya? Ya, boleh, silakan. Berapakah target cawan yang akan dijual pada hari ini Cikgu? Okey, baik, Alhamdulillah setakat ni kita punya sasaran kita, insyaAllah kita sasarkan lebih baik daripada tahun lepas. Yang mana tahun lepas kita dapat lebih kurang 1,400 atau 1,500, dan mungkin insyaAllah kita target kita akan dapat capai sasaran lebih daripada itu, mungkin sampai ke tahap 2,000 insyaAllah. Dan sekiranya kerana mengizinkan, kita akan terus buka gerai kita sehinggalah waktu penamat yang kita jangka lebih kurang jam 1 akhir nanti, insyaAllah kita akan capai sasaran kita. Terima kasih Cikgu atas penerangan sebentar tadi.